Hai semua, bersama saya lagi Saiful dan saya Ainul, wartawan cilik TTTV. Bersiaran langsung dari Padang Sekolah SK Taman Desa Minium sempena Kejohanan Olahraga Tahunan 2025. Seperti mana yang kita sedia maklum, Kejohanan Sukan Tahunan merupakan acara yang dijalankan setiap tahun bagi menentukan rumah mana yang bakal menjadi juara pada tahun tersebut. Jadi, apa kata kita sama-sama saksikan sorotan sepanjang sukan tahunan dijalankan. Yaitu Rumah Pahlawan dengan slogannya Hijau Pahlawan Gagah Berjuang. Rumah Perkasa dengan slogan Tiada Yellow, Tiada Red. Yaitu Rumah Panglima dengan slogannya Tunggu Hebat, Panglima Kuat. Assalamualaikum cikgu, nak tanya boleh? Boleh. Rasanya rumah mana yang akan jadi johan pada tahun ini? Susah nak jawab, tapi sebab saya cikgu rumah hijau, jadi saya cakap hijau. Okey, rumah mana yang mencabar untuk cikgu? Rumah sotong, rumah merah. Rasanya rumah mana yang akan jadi johan pada hari ini? Saya rasa juara of course rumah merah. Merah. Rumah merah. Hijau. Biru. Hijau lah. Biru. Cikgu rasa rumah mana yang akan jadi johan pada tahun ini? Saya ini rumah ungu tahun ni dekat menang. Rumah ungu akan juara tahun ni. Supaya dia paling bawah. Akan jadi juara pada tahun ni. Okey. Kalau rasa kuning sebab apa? Sebab kita orang pro. Saya rasa tahun ni rumah sukan apa yang akan menjadi juara? Rumah sukan yang jadi juara kan? Saya rasa mestilah rumah hijau. Sebab apa? Sebab hijau ni pahlawan, semangat diorang tinggi. Dia doakan semoga rumah hijau bakal juara. Kau rasa rumah mana yang akan menang untuk tahun ini? Rumah merah. Rasa rumah sukan mana yang akan jadi johan untuk tahun ni? Oh, pada pandangan cikgu mestilah rumah biru sebab cikgu rumah biru. Cikgu rasa rumah sukan mana yang akan mencabar? Bagi cikgu rumah sukan yang paling mencabar adalah rumah sukan merah sebab atlet-atlet dia memang power, tapi apa-apa pun atlet rumah biru lagi power. Apa ada soalan untuk adik? Dia rasa rumah sukan apa yang akan jadi juara? Saya rasa untuk saat ni rumah kuning. Adik? Saya rasa rumah merah. Merah. Saya rasa rumah ungu lah. Nak tanya, tahun ni rasanya siapa yang akan jadi olahragawan? Tahun ni. Bersandang oleh Auni Batu. Juga membuat rekod baru kejohanan dalam acara lontar peluru. Assalamualaikum, Marian. Saya ada soalan. Awak rasa siapa yang akan jadi olahragawan untuk tahun ni? Saya rasa Ryan. Ryan. Okay, dia rumah sukan apa? Kuning. Okay. Biasa. Sangat.
Begitu sorotan video sepanjang sukan tahunan pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang buat tahun ini. Sekian saja episod pada kali ini. Saya Saiful Dan saya Ainur, Pantauan Cilik TV. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye. Dodi Fernanda di bawah.